Sambutan Aidilfitri terus menyemai semangat muhibah dalam kalangan masyarakat. Namun di sebalik kemeriahan itu, petugas Barisan Harapan tetap setia berbakti kepada negara dan mengorbankan sambutan bersama keluarga. Amirul Hafiz Rosti di Kota Baru teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Syahih, di Kelantan Pasukan Gerakan Am PGA, antara petugas keselamatan yang sentiasa berkhidmat tidak kira masa. Ibarat alah bisa, tegal biasa, keluarga pegawai serta anggota PGA telah sedia maklum dengan penugasan mereka terutamanya ketika Aidilfitri. Rata-rata mengakui perasaan bercampur baur setiap kali tiba Aidilfitri. Dalam masa sama, menghargai pengorbanan keluarga yang sentiasa memahami tugas anggota pasukan keselamatan. Anak-anak dah besar, semua dah. Dia pun banyak pengalaman dah faham lah saya punya ni kerja bapak dia ni. Anak ada 4 orang. Yang sulung dah umur 23, yang kecil sekali tingkatan 2. Dah besar. Perasaan dia mari sedih jugalah sekali-sekala. Kita tengok orang dengan family duduk lalu kat Roblox ni kira ada rasa lah. Tapi kawan-kawan semua buat kita jadi bersemangat. Perasaan alhamdulillah rezeki tahun ni dapat beraya dengan rakan seperjuangan lah. Selain daripada tu sedih tu tak ada lah sangat sebab isteri saya pun orang sini juga. Isteri alhamdulillah macam itulah terpaksa banyak kejaya. Saya asal daripada Komandan Kuala Lumpur. Walaupun bertugas ketika Aidilfitri menjadi rutin pegawai dan anggota PGA, Timbalan Komander PGA Brigade Tenggara ACP Muhammad Azizi Othman menyantuni pasukan yang terlibat dengan ops tarik wawasan sebagai memberi sokongan dan semangat. Kita datang menyantuni petugas-petugas ops tarik wawasan yang bertugas pada pagi hari raya ni. So dengan harapan dengan lawatan kita pada pagi raya ni dapat sedikit sebanyak mengubat kerinduan dan juga dapat memberikan semangat pada mereka yang bertugas pada pagi raya lah. Kalau kita tengok pada yang bertugas ni dah menjadi rutin mereka bertugas di setiap pagi raya dan mereka kebanyakan dah terbiasa dengan norm tugas mereka ni. Alhamdulillah saya nampak mereka tetap bersemangat dan kekal bermotivasi. Di Kampung Kubang Pasu Kota Baru pula, tampil anggun dengan busana kebaya. Kehadiran masyarakat Cina Peranakan Kelantan mencuri tumpuan dan menceriakan sambutan Aidilfitri yang diraih dalam semangat perpaduan. Kita sangat gembira hari ni dapat mari ke sini. Kita pun mari selalu. Kita kan nak mari makan tupat dan juga rendang, leman. Sedap malam ni leman dia. Perkongsian budaya serta keharmonian antara kaum di negeri ini bukan asing bagi mereka sejak kecil. So kalau raya memang kunjung sok-momong. Saing-saing memang biasa. Di rumah pun ada masak. Kita masak pun makan budu ke apa supur-supur lah. Dan dibesarkan dalam persekitaran masyarakat Melayu. Sambutan Aidilfitri tradisi bersama yang sentiasa dinanti. Sebab kapur saya pun macam itulah, kita selalu raya sekali dengan orang Melayu. Makan belakang. Sambutan Aidilfitri yang diraih bersama jelas menggambarkan keunikan budaya negeri Cik Siti Wang Kembang. Sambutan Aidilfitri di negeri ini terus diraih meriah dengan kehadiran masyarakat berbilang kaum. Sekaligus mencerminkan nilai perpaduan terus utuh. Hidangan ketupat, lemang serta rendang terus menghidupkan suasana hari raya yang penuh warna-warni. Alhamdulillah, satu kampung lah Kubang Pasu ini hadir bersama-sama jiran, sanak saudara menyambutnya dengan penuh suasana kesyukuran dan perpaduan lah. Sambutan Aidilfitri yang diadakan di salah satu kediaman penduduk di Kampung Kubang Pasu ini menghimpunkan masyarakat setempat dengan keunikan masyarakat Malaysia. Ini saja perkembangan dari Kelantan kembali semula bersama-sama Syahih untuk perkembangan lain berita wilayah. Salam Aidilfitri. Terima kasih Amirul.